Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini 1 Oktober, hari Rabu 1 Oktober 2025 Masehi, bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.58 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk ni lewat sikit hari ni. Mari pun lewat kot. Okay, biasa video daily report kita untuk petang ni. Lepas pada buat video penutup malam tadi, saya terus balik ke rumah. Bagus panjang malam saya tak tidur agak lewat juga lah. Dari pukul 4 baru tidur malam tadi. Lepas tu sedar gelap lah. Agak sedar tu pukul 9.50 tu kalau mati-mati mandi mandi semai subuh, kemudian relax tu sambung tidur lah. Tidur baru sambung tidur. Mamat internet tu sambung tidur. Dah sedar pukul 1 lah. Pukul 1 dah. Pukul 12.40 tu. Lepas tu saya dimaklumkan untuk kerja lah, untuk menyusun kayu, sambung kerja kayu tu kemarin tu. Jadi saya tak rakam lah tadi panjang buat kerja tu. Pasal tak ada nak ujian kan. Lepas tu nak kerja trik takut hujan. Jadi tak ada nak buat video lah. Tak ada nak video rakam pembukaan dan penutup dah. Mana kan saya gitu dah sampai sana dalam pukul 3.4 minit. Dia untuk satu rumah tu dah 3.40 3.50 lah. Sampai sana dah ada pukul 3.4 minit. Siap-siap lah sampai sana, siap ke kasut tu dah siap. Tu tapak tu 3.4 minit. Siap dah mulai dah pukul 3 hujan tu. Pada siang mana dah ada 10 batai lagi, dah lebih kurang ada 10 batai lagi. Lepas tu hujan turun. Pada pukul 5-7 minit tu. Lepas tu pakai berhenti kat tu, pakai kaki lalu. Balik ke rumah tadi tu. Balik ke rumah. Relax kejap, mandi. Semaya asal 9.30. Lepas tu adik main adik pindah file ni. Lepas tu pukul saat ni pukul 9.50 ni barulah buat video ni. Okay, saya rasa sekadar itu saja. Untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.